Seronok budak-budak ni bila dah ada tempat lepak. Sebelum ni asyik berpanas je tunggu ayah dia buat kerja. Sekarang boleh chill. Macam menarik tak pangki ni? Ini saya buat sepenuhnya menggunakan barang yang terpakai. Kalau korang ingat saya robohkan studio lama hari tu, dia punya kayu semua tu saya dah bawa longgok kat sini. Saya akan gunakan papan dek gazebo saya dulu untuk dijadikan lantai pangkin ni. Tapi disebabkan saya tak nak pangkin ni terlalu lebar, saya akan pendekkan lah. Untuk mudah kerja, tak nak ukur banyak kali, saya just buat macam template lah. Letak kayu belakang, hidupkan saya punya miter saw ni. Jadikan kayu belakang tu sebagai stopper, saya potong kayu. Jadi dia punya kepanjangan kayu ni semua akan sama je. Jadi tak perlulah kita nak berulang, ukur papan, potong. Ukur papan, potong. Buang masa. Kita ikut je template yang kita dah buat ni. Letak kayu, potong, letak ke tepi, ambil kayu baru, letak kat template kita tadi, potong. Gitu. Ulang je sampai semua kayu tu habis dipotong. Untuk frame pangkin, saya akan gunakan kayu pine lama saya sebab ini je kayu besar yang saya ada. Saya ambil ukuran panjang dan lebar untuk semua kayu dek yang saya nak guna. Saya tolak sekali kelebaran kaki, barulah saya potong supaya ada ruang untuk kaki nanti. Untuk ketinggian lantai pangkin ni pula, saya agak-agak je supaya anak saya yang umur 1,5 tahun tu, dia boleh panjat. Saya tandakan pada semua kaki supaya level kita punya frame nanti dan skrukan. Untuk mudah sambung frame ni, saya gunakan satu bracket yang flat untuk pegang dia punya sisi. Skrukan. Tapi ini tak berapa kukuh tau. Untuk kukuhkan dia, saya akan skru daripada bawah. Ni kira pocket screw lah ni. Ini akan support load yang akan ditekan ke bawah masa kita duduk nanti. Yang ini settle, buat lagi sebelah. Skru dan bracket tadi tu tak cukup untuk tampung berat yang besar tau. Jadi kita kena buat braces. Cara dia mudah, saya gunakan kayu kaki yang sama, potong 45 darjah sisi, kedua-dua sisi atas bawah tu. Korang nak pakai gergaji manual boleh, nak pakai circular saw boleh, tapi sebab saya ada miter saw ni, saya pakai miter saw lah. Sebelum kita pasang brace ataupun pendakap tadi, pastikan kita punya frame ni tepat square. Tepat 90 darjah. Kalau tak nanti dia sengit-sengit. Bila dah confident, kita skrukan dan check semula. Kalau 90 darjah, cun. Alright, untuk kayu penyambung antara kiri dan kanan pula, untuk memudahkan saya buat kerja seorang-seorang kan, saya akan gunakan clamp sebagai holder. Pastikan selari dululah dengan kayu yang sebelah sana tu. Bila macam ni, baru senang. Saya dah letak je kayu tu ke atas clamp, skrukan. Satu lagi kayu panjang saya akan lekat kat tengah ni untuk menjadi center brace untuk elak papan lantai melentur. Untuk sambungan yang kukuh kat tengah ni, saya nak gunakan bracket pula. Kalau saya nak skru terus pun boleh sebenarnya, tapi disebabkan ini kayu pine yang dah lama, jadi saya pakai bracket lah bagi confident. Settle frame, saya nak pasang papan untuk lantai ni pula. Saya nak guna paku dan gam kayu. Untuk gam kayu ni, saya pakai yang VTech Ultimate ni lah untuk outdoor punya. Sebab pangki ni akan berhujan panas. Saya pula malas nak guna skru untuk papan yang banyak ni. Jadi saya akan banyak bergantung pada kekuatan gam ni lah. Tu yang gam kena pakai yang reliable tu. Paku pula pakai brake nailer je. Jadi saya rasa kalau hujan panas, dia kecut kembang akan cabut paku tu. Jadi gam kayu kena guna yang boleh tahan outdoor. Alright. Last. Okay. Connect. Sebelum finishing, kena prep dulu surface. Kalau korang nak pakai wood putty, nak cover lubang-lubang tu, terpulang. Saya ni just untuk lepak-lepak je. Saya malah nak cantik sangat. Saya terus sanding saja. Saya pakai 80 grit asal boleh buang selumbar. Dia punya kayu-kayu permukaan yang retak-retak tu cukup. Untuk bagi selamat, bucu-bucu tajam ni pun saya akan gosok juga. Nanti anak saya turun naik, tak adalah luka. Okay, next day saya dah 3D print dia punya tapak dan cover kayu. Sekejap lagi rasa macam hujan ni. Ni untuk setakat
area duduk settle. Tepi ni saya nak buat meja. Kalau setakat kursi tempat duduk je, tempat lepak bench tu macam tak adalah menarik sangat. Kayu atas ni saya nak cover supaya tidak expose. Belakang ni saya nak letak penyandar. Saya akan guna kaedah macam tadi. Gunakan bracket yang flat ni. Dekat bawah buat macam pocket screw. Kayu penyandar ni saya akan buat 2 atas bawah. Untuk meja CCD ni saya tak nak buat besar sangat. Asal boleh muat pinggan, makanan, mangkuk, buku anak saya, cukup lah. Untuk alas tapak ni saya akan gunakan gam yang banyak. Tujuannya adalah satu untuk elakkan basah. Sebab gam outdoor ni nanti akan waterproof. Satu sebab lagi saya nak kuatkan penghujung kayu ni supaya tak mudah pecah ataupun crack. Rasa macam dah settle semua, barulah kita boleh buat finishing. Saya akan gunakan wood stain. Kalau boleh saya nak lebih 2 layer supaya dia lebih tahan. Kena pula saya sapu wood stain ni macam malas-malas gini. Memang tak apa cantik kalau 1-2 layer. Kena lebih. Baru dia nampak comel sekata sikit. Cuma itulah, saya terlupa beli roller. Kalau tidak, cepat lagi siap ni. Okey, sebelum tu, kalau korang tengah ucap kereta tapi tak boleh buat decision kan, boleh try Scroot. Korang boleh masukkan nombor plate kereta, lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia, lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses, lepas tu kita akan dapat Scroot punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke, kena banjir ke, pernah dicuri ke. Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah, dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je scroot.my. Okay, jom sambung. Sekarang, benda last yang saya nak buat adalah meja kecil, comel je dekat satu tiang yang tak bersambung dengan apa-apa ni kan. Kalau tak buat apa-apa, baik potong je. Jadi, untuk utilize, kita buat meja kecil. Maybe letak handphone, letak air-air, boleh lah. Dan, okey, ini selepas wood stain tu dah kering, anak saya try, diorang kata diorang seronok. Boleh jadi tempat main, boleh jadi tempat rehat. Kalau diorang datang tempat saya bekerja pun sedap nak lepak-lepak kan. So, itu saja video pada kali ni. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Ni semua guna kayu terpakai saja. Apa dia korang tengoklah. Saya rasa okey, rigid, sedap, selesa. Ni pun saya punya cat ni ada part yang 3 layer, ada part yang 4 layer. Jadi saya confident lah kalau kena hujan ke apa dia waterproof. Bawah ni pun saya ada lupa pakai kayu solid apa. Merbau ke? Rasanya korang tengok video ni maybe dah raya ataupun sehari sebelum raya. Jadi saya ucapkan selamat raya lah. Kalau tengok banyak lagi video dia kecil menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Bye-bye.